Pengurusan hari ini adalah sebenarnya sejak 2 tahun sudah kita share QR code. Tak ada lagi borang untuk permudahkan buat permohonan dan untuk proses juga. Dan setiap permohonan yang kita terima, kita tidak akan tolak. Lagi satu juga saya nak maklum di sini, bantuan yang kita berikan ini tidak kira agama, tidak kira bangsa. Sesiapa pun boleh mohon, baik Melayu, khususnya untuk orang Islam lah, untuk program bantuan hari raya ni. Tapi siapa-siapa saja yang datang memohon, kita santuni insya-Allah. Dan hari ini adalah kita boleh katakan pelancaran untuk program bantuan hari raya kita kali ke-32. Program ni saya zahirkan semenjak tahun 94, tahun saya berhijrah ke Kuala Lumpur, dan ni masuk tahun yang ke-32. Dan pada peringkat permulaan, saya mulakan ingat tahun 94 tu dalam sekitar 10 orang lah. Semenjak 2-3 tahun ni dah mencapai 2,500. Dan kadang kita jangan bersangka buruk, kata apa orang Malaysia ni susah sangat ke, asal tak tahu makin ramai. Bukan orang Malaysia yang susah, orang Malaysia ni pemurah, nak menyumbang tu ramai. Dan kita juga perlu faham dalam konteks program yang saya buat ni bukan sumbangan peribadi daripada Ali Maju atau Mahat Tafiz. Kadang banyak cakap orang buat Mahat Tafiz ni untuk kutip duit. Itu bukan tujuan, bukan sasaran, dan kita jangan bersangka buruk. Ya, maknanya buat Mahat Tafiz, ada surah Jumaat pun kita masih lagi boleh menyantuni masyarakat sekeliling. Yang ni pun bukan sekitar Kuala Lumpur saja, luar Kuala Lumpur pun banyak, dari Seremban, daripada Kajang. Dan kita juga saya ada wakil saya di Kelantan umpamanya, Timbalan Presiden Permim, Cik Muhammad Sultan. Beliau juga nanti akan saya amanahkanlah untuk berkongsi rezeki yang ada hari ini. Dan tahun ini saya rasa julung-julung kali lah. Biasanya saya akan sebelum-sebelum ni kita edarkan borang dengan buah kurma. Tapi Alhamdulillah tahun ni kita dapat rezeki yang melimpah ruah. Bila mana pihak Gardenia bersetuju juga daripada bagi buah kurma saja. Gardenia bagi mi, bagi kaya, bagi mi kuning, produk mereka untuk kita agihkan bersama dengan buah kurma yang pihak Tafiz sediakan. Dan pagi tadi saya rasa lepas solat subuh pun dah ramai yang menunggu, dan kita dapat bayangkanlah keperluan yang ada pada orang-orang yang meminta ni. Dan satu juga lagi, saya tidak ada satu permohonan pun yang akan kita tolak. Sebenarnya isi borang ni buat syarat je, ya, usaha kita untuk mendapatkan bantuan. Tapi kita tak nak, dalam konsep di Tafiz kita ni dan mana-mana lah, kadang orang petikai kata Jabatan Agama kalau minta bantuan susah gitu-gini. Sebenarnya itu mereka ada kena ikut SOP permohonan apa semua. Dan tapi macam saya juga ada juga minta untuk ahli-ahli karya daripada Mawib umpamanya, daripada Jawi. Alhamdulillah setakat ni saya tak pernah ada permohonan ditolak, dan itu juga konsep yang kita amalkan di sini. Kalau hari ini 14 hari bulan Sabtu, kita buat program ni dengan mengedarkan buah kurma dengan barang-barang produk daripada Gardenia tadi, dan juga kita share QR. QR ni saya letak banyak tempat lah, senang tak saya tengok sebab yang datang daripada pagi ni sangat dah lebih 500 dah. Dan kita ada siapkan 2,500 pack untuk sambutan puasa ni tadi. Dan kita berharap, dan ini di antaralah usaha-usaha kita untuk menyantuni masyarakat sekeliling untuk menyambut Ramadan Al-Mubarak ni. Nanti insya-Allah pada 1 hari bulan Mac nanti, hari Ahad, yang dihormati Tan Sri Ayub Khan, Timbalan Ketua Polis Negara kita, akan datang meresmikan. Ini kalau datang ni dah kali ketiga, sebelum ni 2 kali sebelum ni pun Alhamdulillah yang dihormati Tan Sri berpeluang untuk datang ke Mahat Tafiz kita. Dan hari ini dah habis ni, next kita buat program bantuan raya pada hari Ahad 1 hari bulan saya sebut tadi. Sehari sebelum raya insya-Allah kita akan mengedarkan beras kampit 5 kilo. Seperti tahun sudah juga 3,333 kampit insya-Allah. Yang tu pun kita edarkan kepada sesiapa saja yang hadir ke bangunan Mahat Tafiz kita ni di lot 14077 Jalan 1426. Sesiapa saja yang hadir, kalau dia nak tawaf datang 2 kali pun pada saya tak ada isu. Maksud saya ada keperluan. Kadang-kadang orang kata orang banyak kumpul ambil peluang
Jatah bantu-bantu macam ni saya abaikanlah. Pada saya orang menyumbang pada saya untuk kita agihkan bantuan ini dan tugas saya adalah menjalankan amanah yang diberikan, itu saja insya-Allah.